dihantam, dikecam. Ini apa jenis manusia begini? Kamu masih ada kuasa, kamu tak fikir rumah rakyat. Kamu ada kuasa, kamu timbun harta. Bila hilang kuasa, kamu bicara soal Melayu, hidup Melayu, martabatkan Islam. Bagaimana boleh kita pertahankan Melayu dan Islam? Jangan izinkan hari-hari kita baca berita di negara sana, di benua sana, orang berpecah kerana kaum, kerana faham agama yang fanatik, kerana kebencian di antara satu sama lain, kerana faham pula yang sempit. Negara pecah dan rakyat miskin. Kita mesti pecahkan tembok itu. Amalan sombong, menindas pekerja, tamak haloba, untung berbilion-bilion, naik gaji pekerja RM40 pun susah. Ini apa jenis manusia? Menyingkap lembaran sejarah puluhan ribu berhimpun itu, hampir keseluruhannya golongan pekerja. Jadi saya salute kepada pekerja. Saya tidak pernah lupa budi dan pengorbanan saudara. Kalau semuanya cek sama-sama supaya kerja dengan ikhlas, saudara percayalah, negara ini akan terangkat sebagai negara hebat di rantau kita. Seperti mana dilakar dalam lagu itu, tanpa pekerja tidak ada istana raja, tanpa pekerja tidak ada hospital megah, tanpa pekerja keluarga kita tidak dirawat, tanpa pekerja keselamatan kita tidak terjamin. Jadi saya harap sambutan ini memberi peringatan kepada semua. Negara berkembang maju, alhamdulillah. Kita catat pertumbuhan yang membanggakan. Pelaburan yang kita catat tertinggi dalam sejarah. Tetapi dalam mengukur ini semua, kita mesti jamin keselesaan kepada rakyat terbanyak dan pekerja. Bukannya, tetapi kerana kemuliaan budi pekerti dan khidmatnya. Saya harap insya-Allah kalau semangat ini ada, kita boleh rubah. Sebab itu kita mulakan dengan gaji minimum. Percayalah saudara, bila kita bahas soal gaji minimum sampai ke jemaah menteri, dia tidak mudah kerana tekanan kuat. Bukan semua majikan, sebahagiannya memikirkan kalau naik gaji minimum, beban kepada majikan, tidak akan ada pelaburan, kos pengeluaran tinggi. Tapi kita terima sebahagian hujah. Tetapi kalau kita terima bahagian hujahnya, sampai bila keadaan pekerja di peringkat bawah itu kekal sebegini? Bagaimana mungkin kita angkat sedikit pendapatan mereka, jamin keselesaan mereka. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada jemaah menteri, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Fadilah dan seluruh barisan yang ambil sikap faham kerangka falsafah madani dan mengatakan mesti ada perubahan, mesti ada reform dalam sikap dan mentaliti kita untuk menjaga kepentingan rakyat yang di peringkat bawah, umumnya majoriti pekerja di tanah air. Jadi bukan ini soal PMX tidak boleh berperanan kalau tidak ada kekuatan, kesatuan, semangat pimpinan yang cinta kepada rakyat, yang dicintai rakyat dan mencintai rakyat, baru ada makna dalam perubahan dan hidup negara kita. Terima kasih. Saya bangkit seperti mana disebut oleh Stephen Zip tadi. Memang betul
Perdana Menteri ini bangkit dari perjuangan jalanan. Dan kalau dilihat, menyingkap lembaran sejarah, puluhan ribu berhimpun itu hampir keseluruhannya golongan pekerja. Jadi saya salute kepada pekerja. Saya tidak pernah lupa budi dan pengorbanan saudara. Kerana negara ini belum terlepas daripada perseteruan, memupuk kebencian antara kaum, antara parti, antara wilayah, antara warna kulit, faham agama, masih belum melepas. Hari ini kita bicara soal pekerja, membela nasib pekerja. Apa kita tanya pekerja itu Melayu? Ya, Melayu yang majoriti, Melayu yang paling ramai dalam kategori ini. Tapi apa kita kira? Anak Cina atau anak India atau Dayak atau Kadazan? Kita tidak fikir begitu. Kita fikir nasib pekerja, kesatuan pekerja, semangat pekerja, mengangkat martabat pekerja keseluruhannya. Kita kuat kerana kesatuan. Kita kuat kerana semangat bawa perubahan. Jangan izinkan hari-hari kita baca berita di negara sana, di benua sana, orang berpecah kerana kaum, kerana faham agama yang fanatik, kerana kebencian di antara satu sama lain, kerana faham wilayah yang sempit. Negara pecah dan rakyat miskin. Kita mesti pecahkan tembok itu. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang gemilang. Kita pilih hentikan amalan sombong, menindas pekerja, tamak haloba, untung berbilion-bilion, naik gaji pekerja RM40 pun susah. Ini apa jenis manusia? Tak mudah sudah dapat seorang Perdana Menteri yang menyuarakan begini. Saya mau syarikat untung. Lebih banyak untung, lebih baik bagi negara. Lebih banyak pekerja, lebih tinggi cukai. Tetapi jangan untung sendirian. Untung itu kerana tukang cuci. Untung itu kerana technician. Untung itu kerana juru jual. Untung itu kerana pekerja. Jadi berilah yang munsabah kepada mereka. Sebab itu, selain daripada gaji minima, kita kenalkan gaji progresif. Ini bukan negara madani. Perumahan pun begitu. Perumahan kalau di sekitar Kuala Lumpur dibina tahun 60-an. Semalam saya lihat ada yang 50-an. Satu bilik atau kamar, satu bilik mandi dan tandas, anak 6. Maka kita fikir bagaimana nak perbaiki. Dulu kita jerit nak bela nasib mereka. Sekarang kita ada kuasa untuk laksanakan projek perumahan. Majoriti pekerja, bukan majoriti, keseluruhannya pekerja. Apakah mampu kita hidup negara merdeka, gagah, kaya, di antara negara berkembang yang hebat, tapi rumah 6 anak, satu keluarga 6 anak, satu bilik tidur, satu bilik mandi? Tak boleh. Sebab itu kita nak perkenalkan rang undang-undang pembangunan bandar, supaya ada kuasa bangunkan rumah minima 3 bilik. Minima 3 bilik.
dan 2 bilik mandi. Tapi dia hantam, dia kecam. Dia apa jenis manusia begini? Kamu masih ada kuasa, kamu tak fikir rumah rakyat. Kamu ada kuasa, kamu timbun harta. Bila hilang kuasa, kamu bicara soal Melayu, hidup Melayu, martabatkan Islam. Bagaimana boleh kita pertahankan Melayu dan Islam? Itu dalam 2-3 tahun ini saya beri pengakuan dan telah kita laksanakan perubahan. Bagi saya, dengan Kementerian KPKT, Bandaraya dan seluruh jentera kerajaan, kita akan pastikan jumlah perumahan tertinggi dalam sejarah sejak merdeka. Pekerja-pekerja penjawat awam jalan dengan cepat. Kalau projek itu boleh diluluskan dalam 1 bulan, jangan tangguh 8 bulan. Dulu saya pernah sebut, bila tanya, tanah tidak ada. Masa itu saya bisyarah di Selangor 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Nampak perumahan rakyat, susah nak cari tanah. Kerana tanah ini susah, ada projek itu, ada projek ini. Ya ke? Tapi saya lihat, untuk golf course sudah 17. Golf course ada tanah, rumah rakyat tidak ada tanah. Jadi sekarang, alhamdulillah, di wilayah persekutuan ada tanah. Kita bangunkan perumahan rakyat puluhan ribu di kota-kota di mana ada kesesakan dan keperluan. Itu maknanya membela nasib pekerja. Itu saya ucap terima kasih lah. Saya pun ya semangat pun semangat, tapi saya juga terkesan dan terharu. Ya, bisik dengan Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Fadilah. Mereka bersama saya, dia kata, kalau inilah cara pekerja sambut, kita mestilah berbuat sesuatu yang jauh lebih baik untuk pekerja. Saya tersentuh. Jadi Stephen, selepas pidato saya dan perasmian, kita pasang sekali lagi lagu Semangat Pekerja. Dan Tan Sri Syamsul Azri, KSN, saya tak mau kerjain lagu ini hanya untuk Kementerian Kesuma. Saya nak lagu ini dipasang di setiap kementerian di negara kita. Lagu ini menyentuh jiwa, menyadarkan kita harian, hampir hari, setiap hari kita bergelut dengan keputusan Presiden Amerika Syarikat mengenai tarif yang dinaikkan. Kita tercabar. Kerjalah dengan baik, kerjalah dengan tekun, kerjalah ikhlas. Ya. Dan sekiranya pekerja ada tekad yang bulat, jaga sahabat handai, jaga kawan-kawan di kilang, jabatan, klinik, sekolah, polis, kalau semuanya cek,
sama-sama supaya kerja dengan ikhlas. Saudara, percayalah, negara ini akan terangkat sebagai negara hebat di rantau kita. Saya diminta untuk mengumumkan tentang suatu kemudahan tambahan, tetapi saya akan sebarkan dalam kenyataan mengenai kad pekerja madani untuk memberikan ruang kepada siapa sahaja yang ahli kesatuan yang ada kad pekerja diberikan diskaun dalam kemudahan-kemudahan itu. Saudara akan baca. Dan insya-Allah kekurangan seperti yang dihadapi oleh pekerja gig akan kita cuba selesaikan melalui rang undang-undang gig yang akan kita bentangkan dalam sidang parlimen akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita berdiri di sini kerana pekerja. Jadi terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah kita akan bersama sebagai pasukan untuk terus berusaha bekerja dan tingkatkan khidmat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merestui usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih diucapkan Yang Berhormat Perdana Menteri Yang